Okey, telah masuk order yang pertama. Saburi kos rendah. Pergi UPNM Guard House. Leceh lah masuk dalam Guard House UPNM ni. 4.8 km jarak pick up. 7.8 km drop off. RM8.97. RM4 GA LRT Sungai Besi hantar pergi Jalan Tasik Lakefield. Okey, UPNM Guard House lagi sekali. Memang tidak. Okey, order board 3.5 km Seri Kembangan hantar pergi APU University. RM11.41. Pick up 3 km, drop off 3 km. Out of radius. Terlalu jauh lah, tak mahu. Selagi dia tidak. Okey, 3.4 km Seri Kembangan pergi Kajang, RM19. Tak mahu jugalah, out of radius. Sangat jauh lah, 3.4 km. Lagipun 22 minit nak pergi Kajang, RM20. Tak apalah, jauh lah. High demand tapi 1.4 kali high demand. Banyak pink boat ni. 2.4 km RM8.97. Hantar 7.8 km Seri Kembangan. Tak mau. Next. Tak ada pula order lain. Just passenger cancel. Okey, passenger sendiri cancel. Kita boleh pilih lah. 3.4 km RM11.41. Ni yang tadi ni, pergi Asia Pacific University Teknologi APU ni. Pick up 3 km, drop off 3 km juga. Tak nak. Out of radius. Banyak ping tapi semua pick up jauh-jauh. Kalau fare dia okey, walaupun pick up jauh sikit aku tak kisah. Tapi dia punya fare pun agak tak merangsangkan. So pick up 6 km. Bayangkan lah, pick up 6 km. Mengarutlah boat ni hari ni. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-52. Hari ni kita start lambat sikit. Dah tengah hari ni, hari Khamis. Biasalah, kalau kita boring-boring duduk rumah, bawa keluar kayu Grab. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang tanya car phone holder untuk aku letak kamera tu, yang ni korang boleh tengok. Ataupun tempat letak phone tu yang ni. Korang boleh dapatkan dekat description. Aku punya konten dekat YouTube. Kabel fast charging ni, MacDodo ni pun korang boleh dapatkan dekat description. Sama juga dengan stiker e-hailing tu. Dan dashcam. Okey, macam biasa episod 52 kita reset trip A untuk keseluruhan perjalanan kita hari ni, dan trip B untuk setiap order yang kita ambil. Kita compare dengan berapa yang kita dapat earnings. Okey, kita nantikan order yang pertama. Aku akan update lagi kalau ada masuk order yang pertama. Jeff Grab Vlog episod 52. Okey, telah masuk order yang pertama. Saburi kos rendah. Pergi UPNM Guard House. Leceh lah masuk dalam Guard House UPNM ni. Nak kena pergi dekat pondok dia, tinggalkan jersey apa semua. Tinggalkan jersey pula, tinggalkan IC. Susah lah masuk UPNM tu. Aku tak mahu lah. Okay, kita online balik. First job of the day dah cancel lah ni. Oh, memang leceh nak masuk UPNM Guard House tu. Kena berhenti dekat dia punya tempat tentera depan tu, pondok tu. Tinggalkan IC, ambil pass tu, masuk kereta balik, hantar sampai Guard House dalam tu. Dekat 1-2 km juga tu. Lepas tu keluar balik, kena pergi lagi dekat pondok tu, ambil lesen kita, pulangkan pas. Lepas tu tiba-tiba ada lagi order masuk. Aku pernah dah ambil IC kita, dapat pula order lagi dekat dalam tu. Kena tinggalkan IC balik, ambil pas balik, masuk balik dalam tu pick up. Memang leceh lah. Okey, kalau ada order yang pertama nanti aku akan update lagi video ni. 4.8 km jarak pick up, 7.8 km drop off, RM8.97. Out of radius. So kita tak accept lah order boat ni. 4.8 km jarak pick up ni. Okay, kita tunggu order seterusnya lagi. RM4 GA LRT Sungai Besi hantar pergi Jalan Tasik Lakefield. Okay lah, ambil lah ni. First order of the day. RM4 pun kita kutip lah. Dah berapa order kita reject tadi. Hantar balik ke, ambil dekat MRT Sungai Besi, hantar balik dekat Tasik Selatan sini. Okay, kita jumpa lagi selepas drop off nanti.
dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-52 hari ni. Terima kasih semua yang masih menonton di channel YouTube Jeff Karim dan juga di Facebook page Jeffrey Aizat Shah yang semakin meningkat naik. Juga di laman-laman media sosial aku yang lain, korang boleh search Jeff Karim, korang akan jumpa semua social media aku. Jumpa selepas ini. Dah nak sampai dekat tempat pick up audience pertama dekat MRT Sungai Besi ni. So, korang boleh dapatkan juga Fabrice ni. Aku akan sembuh setiap kali sebelum pick up passenger yang baru untuk order seterusnya, supaya hilanglah bau-bauan passenger yang kita hantar sebelum ni. Fabric Anti-Bag Premium Italian Roast and Peach. Kau boleh klik dekat description tu lah, dekat aku punya YouTube. Kau boleh tengok produk-produk yang aku tag, supaya bila korang beli, aku ada dapat commission lah daripada pembelian produk di description aku tu, shop now tu. Ok, jumpa kat tempat drop off nanti. Bye for now. Selesai drop off order yang pertama. 3.5 km je jarak pick up dan drop off. Drop off tu actually 600 meter je daripada MRT Sungai Besi ni hantar ke Lakefield ni. 600 meter jarak drop off. Jarak pick upnya yang 2 km lebih. Ok, kita jumpa pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-52. Dia minta purification lagi sekali. Okay, looks good. Kita sekarang berada di Lakefield, sekitar Lakefield. Kita tunggu order yang kedua. Kalau ada nanti aku akan update lagi. Okay, UPNM Guard House lagi sekali. Memang tidak, UPNM Guard House nak kena pergi pick up. Tempat tadi aku dah cakap lah, tadi nak pergi drop off kat sana. Ni dia masuk order yang untuk pick up pula. Tak mau. Next order please. UPNM tak mau. Ok, order board 3.5 km Seri Kembangan hantar pergi APU University, RM11.41. Pick up 3 km, drop off 3 km out of radius. Terlalu jauh lah, tak mau. Selagi dia tidak. Ok, 3.4 km Seri Kembangan pergi Kajang, RM19. Tak mau jugalah, out of radius. Sangat jauh lah, 3.4 km. Lagipun 22 minit nak pergi Kajang, RM20. Tak apalah, jauh lah. High demand tapi 1.4 kali high demand. Banyak pink boat ni. 2.4 km, RM8.97. Hantar 7.8 km Seri Kembangan. Tak mau. Next. Tak ada pula order lain. Just passenger cancel. Ok, passenger sendiri cancel. Kita boleh pilih lah. 3.4 km, RM11.41. Ni yang tadi ni, pergi Asia Pacific University Teknologi APU ni. Pick up 3 km, drop off 3 km juga. Tak nak. Out of radius. Banyak ping tapi semua pick up jauh-jauh. Kalau fare dia ok, walaupun pick up jauh sikit aku tak kisah. Tapi dia punya fare pun agak tak memerangsangkan. So kita tak ambil lah. Ok, kalau ada lagi nanti aku akan update lagi lah. Kita try on board, on Grab balik tengok. Order yang pertama tadi dah ambil dah, RM4 je. Pick up 6 km. Bayangkan lah, pick up 6 km. Mengarut lah boat ni hari ni. Tengok Grab ada tak? Banyak betul pink boat ni, tapi semua mengarut je lah harga dengan jarak pick up dia. Ok, kalau ada lagi nanti aku akan update lain. Lama korang tunggu untuk episod kali yang ke-52 ni. Alright, episod paling singkat sekali Jeff Grab Vlog episod yang ke-52. Aku dapat panggilan dan aku ada urusan lain untuk diselesaikan. So hari ni kita dah jalan sejauh trip A
4.1 km kita dapat RM4. Sambil tu korang boleh menikmati pemandangan perjalanan di Lakefield, tasik utama Sungai Besi ni. Satu kawasan baru yang semakin meningkat naik lah. Dulu tak wujud pun Lakefield ni, sekarang je dah makin banyak kedai, dah makin susah parking. Sebelah kiri ni ada pasar malam lah setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dulu pasar malam pasar Sungai Besi ni dekat dengan pasar Sungai Besi tu. So sekarang dia dah pindah dekat kawasan lapang sebelah kiri ni. Pasar malam setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Okey, aku saja nak panjangkan sikit video ni supaya tak adalah pendek sangat bila aku upload episod yang ke-52 ni. Terima kasih korang yang masih setia menonton Jeff Grab Vlog. Agak panas pada episod yang ke-31 hari tu. Viral dekat aku punya Jeff Grab Vlog page dekat Jeffrey Aizat Shah tu. Ada yang ramai petikaikan lah, sepatutnya 4 orang boleh ambil. Ada yang kata 3 orang saja sebab termasuk driver 4 orang. Apapun, semuanya terpulang kepada kita sebagai pemandu. Sebab kereta ini ialah kereta kepunyaan kita, bukannya kepunyaan mana-mana syarikat e-hailing. Kau bayangkan ada 4 orang gemuk nak masuk ke dalam kereta aku, Proton Saga yang kecil ni, campur lagi dengan driver sendiri yang sedia gemuk. Nak bawa lagi 4 luggage, seorang 1 luggage. Warga Indonesia tu. Yang waktu subuh aku pick up dekat LRT Bandar Tasik Selatan tu, 4 orang badan besar-besar, luggage besar-besar, nak sumbat dalam Proton Saga, nak hantar pergi Bandar Kuala Lumpur sana. So bila muatan dah overload macam tu masuk dalam kereta yang CC kecil ni, so kereta aku akan jadi berat. Bila berat, dia sangat memerlukan banyak tenaga untuk bergerak. Jadi petrol pun pakai banyak. So dah rugi dekat situ. Lepas tu bila lalu bonggol yang tinggi, kereta sudah lowered sebab dah penuh dengan manusia-manusia besar-besar dengan luggage yang besar-besar. Tersagat kau punya bumper, bercalar sana sini. Bukan setakat bumper, dekat bawah kereta kau tu pun tersagat. Bila kereta kau dah lowered macam tu, penuh dengan penumpang yang besar-besar. So kereta kita, law kita, rules kita, undang-undang kita, kita nak jaga kereta kita. Betul tak? Kalau kau tak sayang kereta kau, silakan bawa lah masuk 100 orang pun dalam kereta kau selagi muat. So 4 orang ke 3 orang ke, kalau dah bawa muatan yang lebih macam tu, memang akan efek kau punya maintenance kereta kau. Korang yang akan tanggung sendiri korang punya cost maintenance. Tukar spare part, repair. Inilah dia pekan Sungai Besi, pekan rare Sungai Besi, pekan lama, pekan cowboy Sungai Besi. Aku dah menetap dekat sini sejak 20 tahun lalu, 2006. Sejak aku kahwin, aku duduk dekat Bandar Tasik Selatan. Inilah pekan Sungai Besi, tempat aku mau beli barang ke apa kan. Sekarang dah tahun 2026 Januari. Dah 20 tahun aku menjadi warga Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan ni lah. Sejak aku kahwin lah. Aku kahwin tahun 2006. Aku pindah sini, aku beli rumah dekat Pangsapuri kos rendah tu. Masa tu murah lah aku dapat rumah, RM65,000 je aku beli masa tu. Sekarang sampai RM290,000 pun ada orang jual. Tingkat berapa itu? Tingkat 6 ke? Ada orang nak jual RM290,000 low cost apartment, 650 square feet je. Tapi disebabkan facilities berdekatan dekat kawasan Bandar Tasik Selatan tu, masjid, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama, stesen TBS, LRT, ERL, semua dekat Bandar Tasik Selatan ni. So harga hartanah semakin meningkat lah kat sini. RM200,000 ke atas lah untuk low cost apartment kat tempat aku tu. Market orang jual sekarang. Aku beli dulu, nasib baik lah, atas orang RM65,000.
Tapi kalau beli sebelum tu lagi, masa construction 42,000 je harga rumah low cost apartment tu. Low cost apartment Pangsapuri kos rendah, bukannya PPR. Ada satu haters tu, dia komen dekat aku punya video tu. Dia kata duduk PPR. Dia kutuk aku. Dia kata aku lembu bawa Grab. Aku cakap lah, aku bawa Grab ni mengisi masa lapang je, boring-boring duduk rumah kan. Aku ada job aku ada permanent career aku ada projek aku dekat luar daripada KL. Saving aku tak nak cerita lah. Buat apa aku nak tunjuk dekat dia kan. Aku cakap aku mengisi masa lapang je. Dia tak percayalah. Dia kata duduk rumah PPR, dia kata. So itu bukan rumah PPR itu ialah Pangsapuri kos rendah, Bandar Tasik Selatan. Jumpa lagi pada episod yang ke-53. Terima kasih kerana mendengar bebelan aku. Kalau korang nak masuk dalam conversation tu, korang boleh masuk lah kat aku punya page Jeffrey Aizat Shah ni. Dekat page Jeffrey Aizat Shah ni, setakat ni aku dah upload, aku dah schedule sebanyak 51 episod lah, termasuk hari ni 52. Okay, ni page aku lah, Jeffrey Aizat Shah. Setakat hari ni yang korang tengok ni, aku dah upload sampai episod yang ke-32 lah. Yang viral tu episod yang ke-31 ni. Berbagai-bagai komen lah kat dalam ni. Berbagai-bagai komen, yang mengecam, yang memuji, yang menyokong, yang membangkang. Aku reject order yang 4 orang besar-besar nak naik kereta aku tu. Korang boleh tengok lah daripada episod 1 sampai ke episod 32 setakat yang aku record ni. Tapi aku dah schedule sampai episod yang ke-51 lah, 2 hari sekali. Setiap pukul 8.30 malam untuk Facebook page ni, Jeffrey Aizat Shah. Dan dekat aku punya YouTube setiap hari, sama juga 2 hari sekali, tapi pada pukul 12.30 hari. Ni aku punya channel YouTube aku, Jeff Karim. Korang boleh lawat lah. Ni daripada episod 1 sampai episod yang ke-32 dah publish lah. Yang lain-lain tu sudah dischedulekan sampai episod yang ke-51 setakat ni. Termasuk episod ni 52 lah nanti. 2 hari sekali. Ni upcoming 2 hari sekali, pukul 12.30 hari di YouTube dan pukul 8.30 malam di Facebook page Jeffrey Aizat Shah. Channel. Okay, korang juga boleh follow aku punya Facebook personal aku, Jeff Karim 2. Ini Jeff Karim 2 lah aku punya personal Facebook. Dan juga korang boleh masuk juga aku punya page Classic Football Stories Modern Years ni. Di tempat aku menjana pendapatan melalui content creator. Jeff Karim 2 Facebook, Classic Football Stories Modern Years Facebook page, Jeffrey Aizat Shah Facebook page untuk Jeff Grab Vlog, dan juga YouTube Jeff Karim. Ada playlist, korang boleh tengok dekat playlist ni untuk episod yang pertama sampai yang latest lah. Okay, aku dah sampai dekat aku punya tempat persinggahan lah, tempat aku punya rumah aku lah. Okay, rumah aku pun dah canggih, JMB yang baru. Sebab dia pakai sistem scan nombor plate sekarang. Siapa yang ada tunggakan maintenance kena bayar lah parking, walaupun ada stiker. Pada yang tak ada tunggakan, free lah. Dia detect kita punya plate number dan kita boleh masuk keluar seperti biasa. Okay, kita dah masuk dekat kawasan perumahan Pangsapuri kos rendah, Blok A sampai Blok E. Ada satu JMB, dan Blok F dengan Blok G dekat sebelah sana, lagi 2 blok tu rendah sikit, JMB yang lain lah. Alright, jumpa lagi pada episod yang ke-53 dari Jeff Karim, Berhati-hati memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati memandu daripada aku, Jeff Karim. Bye.